Bismillahirrahmanirrahim. Tipe 20 yang nak takluk. Jadi tipe 20 bo. Ingat tipe le. Tipe 20 bo. Kah? Kau ini hana tulis tipe 20. Tipe 20 yang tak ingat ju. Wujud, kidam, baqa sampai mutakallim. Kah kan? Yang surah ada kalau baca kono. Ada tipe 20 nyantuk bagi perut. Tipe nafsiyah sabah wujud, tipe talbiyah 5, kidam, baqa, mukhalafatuhu liwadih, qiyamuhu binafsih, wadani. Ya. Ma'ani 7. Ke tipe ma'aninya yang nak takluk. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, batar, lam. Ma'nawiyah 7. Karirun, muridun, alimun, hayyun, tami'un, batirun, mutakalim. Kah? Jadi tipe yang nak takluk, bak tipe 20 bagi put, tok tipe ma'ani. Ma'ani bagi apa? 7. Kudrah, iradah. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, batar, kalam. Yang hana takluk tok sabo hayat. Hayat dia ke syarat bagi tipe ma'ni. Monya hana hayat, hanya dia buat hana udi dong. Puati kudrah. Kuasa Allah Ta'ala buat dunianya. Putra irada na rencana nak pergi dunianya oleh Allah Ta'ala. Kan? Ilmu getepu gedong pergi. Nya gunung mun pergi. Rumah nya dunia mun pergi. Pralam. Tamak di ringa. Basar di kalan. Kalam nemu tu. Tekedihan hayat sabo. Pai nak duk tu kan. Urang meninggal. Hana di berkata. Hana li hayat kada. Karena gara-gara hana hayatnya lain betul buat. Bagus. Yang nak takluk tok nambah. Man tipu makni 7 ke? Hayat sebagai syarat bagi tipu makni. Monya hana tipu hana syaratnya yang nambah tu je. Hana faedah. Urung mendengar urudip urung yang hana udip. Urudip. Urung kemalan kau urudip. Urung pubut urudip kan. Hana udip lagi nak kerja. Tipe 20 yang nak takluk. Berarti ni ingat ju tipe takluk mesti kena ketua nafai. Ni ingat ju tipe makni. Oh tipe makni ketua nya tu alak lem. Dok menolak ke? Ya. Nanti tipe makni ketua baby han oli. Nolak lem. Dok likut. Soal tipe 20 padumboh yang nak takluk. Jauh ke? Nambah tipe tagai. Inah nak tagai. Nambah tipe. Tu bukan tagai. Ulang lem. Soal tipe 20 padumboh yang nak takluk. Jauh ke? Nambah tipe. Jadi tipe 20 yang nak takluk nambah sih. Yang mana jawaban? Soal toto 6. Katanya. Toto 6. Ini menyong thì hon dạo của đề thôi. Ini menyong lo. Jawab kudrah iradah. Kudrah iradah untuk ada taplah huyuk takluk bak mung. Ada likut orangnya nah. Dua ayu kudrah iradah takluk mungkin. Mungkin mawjud, mungkin ma'dum, mungkin sayujad, mungkin alima wa anahu la yujad. Nampak surah? Tipe takluk 6. Nambah. Kudrah iradah ho takluk. Bak mungkin beri boh likut perut. Dah perut. Mungkin mawjud, mungkin ma'dum, mungkin sayujad, mungkin alima wa anahu la yujad. Dah contoh kali nulang anyo siapa. Nah likutnya kan? Tak nulang anyo. Mesti contoh aku. Kalau nulang likutnya malih. Kan contoh. Dah mithilnya contoh. Dah mithil mawjud lagi dunianya, lagi langit dengan bumi. Dah mithil ma'dum lagi zat Nabi Adam dan Nabi Muhammad kan. Nah likut bunuh. Mana? Contoh kan likut. Ini nak bahali. Kudrah iradah kedua. Tamak batar kaput. Ilmu kalam pahnam. Ilmu kalam. Kudrah artinya Kuasa. mustahil. Baik ini bawahnya artinya. Halo. No, kudrah. Kudrah. Artinya Hati keju. Kudrah. Arti Kuasa. mustahil. Lumuk. Dalil. Yang tu hafal.
Ni. Terus datar kerawo. Jiwa. Ira kudrah artinya baca. Kudrah artinya Benar. Mustahil. Dalil. Dalil pun nak tulis apa? Inna waha. Kedua. Inna waha la kulli syai'in. Tadi. Alah. Kaji kata boleh. Nyoh nai no bu, nyoh nai no bu. Nya. Iradah. Artinya Berkehendak. mustahil. Hana berkehendak. Dalil. Ni kata orang mandu. Gimana? Fa'alul. Lama yurid. Kak. Kudrah iradah. Kudrah no. Sama. Artinya Mendengar. mendengar. Mustahil. Udah. Klau. Tuli. Dalil. Ada dalilnya tu. Nah yang pegang hati lakat sami Allah. Nah yang wawahu sami'un alim. Berarti. Batir je na tabuh na batir tabuh na alim. Alim. Nya enam dalil. Wawahu sami'ul alim. Nya dalil macam. Basar. Malam. Mustahil. Hai mana kan arti? Basar. Kumat. Saya lemok. Udah. Muda dalil. Wawahu Allahu. Bati. Basirul. Bima Namalun. Kalam. Artinya Berkata. mustahil. Bisu. Dalil. Penting kan. Bujit dah belah boleh. Anam cik atra kadirun sama kudrah kan. Mau didong irada. Hanya hajat datar ke. Bak punya saya berarti nak lagi pegat di si hati. Wa kallama Allahu Musa takli. Tapanya dia tu lagi Ada lihat je kan kedua tu. Kudrah irada ho gepu takluk. Nyai nyan soal le. Memberi bekas. Jawab gepu takluk. Kan gepu yang kana ke titik gi dekun. Gepu takluk bak memberi bekas. Pupu memberi bekas. Soal. Pupu memberi bekas. Kaji tiap putra-putra memberi bekas. Jawab bandum yang mungkin. Soalam tah bandum mungkin. Kalau jawab balik ke kan? Bekas betul ho. Wujud. Jawab mungkin maujud. Tah misal langit dengan langit bumi. Mungkin makdum tah misal lagi zat Nabi Muhammad dan Nabi Adam dan lain-lain. Mungkin sayujat bajan ukun tu pada kiamat bangkit dalam kubur dan hisab di padang dan hisab. Kana likut penuh. Ni sambung. Kana. Hana bahlino bekerja kesingkat mentong. Yang kepuat mungkin fi ilmillahi annahu lam yujad. Nyadon kun alimallahu annahu la yujad. Biar pakai fi. Dah contoh tutung laut. Iman Abu Jahal. Imam Abu Jahal hana selamat oleh Allah. Nya nak selamat tanggup oleh Allah Allah. Lagi iman Abu Lahab. Terus ayat Quran lom. Tabat yada. Bandum yang mungkin. Dah bandum mungkin. Kalau pegang. Mungkin maujud. Mungkin ma'adum. Mungkin sayujad. Mungkin fi ilmillahi annahu la yujad. Soal. Sama basar. Ho geput ta'lu. Tapi ya nafas alhamdulillah dah. Kalau kuliah nafas ulang-ulang banyak dengan. Geput ta'lu ba'i kisyaf. Pupu inkishaf bandum yang maujud. Inkishafnya terbuka bak Allah hana tutup dengan tepu api. Mana? Lam tepu hitam, lam batai hitam, hidung hitam. Duh ke dalam. Inkishafnya terbuka Tuhan. Tamak bateri. Duh dengar. Pasal duh ke dalam. Inkishafnya berarti terbuka bak Tuhan, bak Allah Ta'ala sesuatu yang pada. Bak tanya bak Allah nak pada. Lam teput hitam, lam teput buta hitam. Ikat hitam dia pertama. Batai hitam, hidung hitam, lam batai hitam. Duh kala oleh Allah Ta'ala walaupun lam teput. Yang ban bahasa Tuhan. Hitamnya belah di bintihnya tak tanya tahu yang boleh. Beda sama tanya dengan sama tu. Dulu kan? Poti sama. Duh dengar.
Basar dua kali. Ingisahnya bahasa adanya terbuka. Terbuka berarti hana terlindung dengan sapu pih bak Tuhan deuh gedenga deuh kali hana padok kitanya. Berarti ingisah bak Tuhan terbuka putra terbuka mandum yang batanya terbuka. Contoh tuput hitam kan? Tuput. Tadi ada tuput ni hitam. Hitam. Bate hitam. Ini hana tulis. Hidungnya idu dalam bate hitam iu sekali. Betul bate henuk dinding. Adapun pamlah ni. Iu hidung. Pun hidung. Pun hidung. Yang bate hitam dum. Adapun kai hitam bate ke badang tu. Dalam tepuk hitam. Pada dua hitam. Bate hitam, tepuk hitam, hidung hitam, lepak hitam. Iu tu deuh kala oleh Tuhan hana padak sama sekali. Itanyo iu tika berana. Ni. Ya. Ikisah Tuhan menan. Man basar lagi ya. Man sama iban. Allah walaupun yo walaupun to tiribe boh tu Tuhan anda. Itanyo kipude ju tiribe boh tu samping penyum taturi tu nyo thum kong nyo thum rua tiga ju thum wa samping penyum di ban tu. Nan ju tiga tu. Tiga tu lepo 15 tu samping penyum tu. Paman lagi Tuhan daya 15 boh ju Tuhan dah. Duk tu dicin duk tu nyo tu je. Datuk Handa nyo Pro, nyo King, nyo Yamaha tu. Dat tan. Allah tu orang dah. Nyo tu cicin. Nyo cicin putra tu. Tanya tu pun ni. Allah walaupun yo tu nya walaupun tu de gedi. Kita nyo. Boleh kari na babo. Ni guring bu. Nya mampu nyo dekat. Putra. Nah kan? Mijak kudai ni beliau mitu tabo. Kalau mitu beliau lain. Berarti tanya berarti pun dengan lagi hana apa nya. Berarti beda dengan pun dengan Allah ta. Ini nama tahu tertanda. Poi kecawan pohon. Terbuka. Jadi hana padok. Deuh dingo oleh Allah tanya. Deuh tadi ngo enak kiku no enak iron enak dingo mata muda be dingo nya apa hali. Untuk balik kali mata muda itu dingo nyenon dua. Ulungku. Deuh, ngira itu. Bamu tu saya ikut. Berarti tanya enak kisah tanya. Ni Tuhan mana dong dia ni. Berarti beda kan? Itanyo. Dulu nyo. Dia kan? Puduk yuk kita yuk nyo. Handle kepada yang ban kita nyo. Berarti beda penglihatan tanyo, pendengaran tanyo kan Allah dah. Pakon Allah kadim kita nyo Munam untuk ikut hadis. Batanya hadis. Pakai hadis. Hadisnya mubah apa? Ini foto 20 thang foto 40. Angkanya hadis betul mubah apa? Kana ilmu hak botalu. Hawa nambah no. Kudrah iradah tak mungkin. Ilmu kalam no kata lu ingisah. Sama besar. Ada bunuh sama besar. Jino ilmu hak botalu. Jawab. Geputalu bagi syafi. Ilmu hak botalu. Geputalu bagi kisah. Berarti terbuka bak Tuhan hana pada seperti kedepu. Itanya dah tepu ilmunya, depu ilmu je lagi lu. Ilmunya baca perayaan nak nak guru. Dari urut jangan perayaan ilmu tu yang beje ka kuluranan dari tanya pengetahuan je lu yang ada pu. Ada guru. Ti lu guru. 30% pamana ke ilmu nyena je kotong ko masa. Panta. Pu hijab Bandung yang wajib mustahil harus. Kalam hak botalu geputalu bak dilala dalalah dia. Pupu jimu dilala Bandung yang wajib mustahil harus. Untuk naik dia tu. Nah contoh dia untuknya kita ini buat contoh tu dalalah wajib, tu dalalah mustahil, tu dalalah harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.